Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang handphone tekan ya. Di mana apa yang saya akan cakap dalam video kali ini adalah TCL One Touch 4041. Apa yang menarik untuk telefon tekan ini, ia menyokong rangkaian 4G tau. Dan handphone ini sangat sesuai kepada warga emas, kepada keluarga yang nak berhubung dengan anak-anak yang pergi ke asrama ataupun lain-lain, ataupun orang yang memang memerlukan fungsi basic saja untuk telefon bimbit dia ya. Dan handphone ini memang untuk pakcik saya yang tak tahu nak guna smartphone tau. Dia hanya tahu nak guna handphone tekan je. Dan sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, silalah subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom mula untuk memperkenalkan handphone TCL One Touch ini. Okey, mari kita cakap tentang spek dia ya. Dimensi tu boleh kata sangat kecil saja. Ini smartphone yang biasa. Ini handphone TCL One Touch 4041. Kotak pun kecil saja. Dimensi tu macam ni ya. Dan dia disediakan dengan bateri tu boleh tukar tau. Sebab dia ada removable battery cover. Bateri tu boleh tukar. Display tu sangat kecil saja. 1.8 inci. QVGA 128x160. Dia ada key backlight. Untuk bateri dia pun agak kecil saja ya. 1030 mAh. Bolehlah buat panggilan sehingga 8 jam jika ikutkan apa yang dia cakap lah dalam website TCL. Untuk memory tu ROM 128MB, RAM 48MB lah. Agak kecil tapi cukup lah untuk feature phone ataupun telefon tekan macam ni. Dan apa yang menarik dekat situ, ia menyokong SD card sehingga 128GB tau. Dengan SD card besar macam tu, bolehlah letak banyak-banyak lagu. Tak ada masalah. Tapi untuk test ni, saya memang tak akan test lah 128GB SD card. Kamera tu, dia hanya sokong single 0.08MP tau. 0.08MP tu QVGA ya. Boleh rakam video sehingga QVGA quality lah. Ataupun 240 darab dengan 320. Untuk sambungan dia ataupun connectivity, dia menyokong rangkaian 2G, 3G, tak gunalah dekat Malaysia. Tapi mungkin jika pergi ke luar negara, sesuai juga. Dan rangkaian 4G di mana dia menyokong kelajuan sehingga 10 Mbps. Untuk handphone tekan macam ni, 10 Mbps tu cukup lah. Rangkaian 2G, 3G dan 4G tu boleh berhenti dan tengoklah dekat sini. Untuk rangkaian 4G tu memang sokong semua rangkaian ya. Band 1, band 3, band 5, band 7, band 8, band 20, 28, 38, 40, 41. Dia sokong semua rangkaian yang ada lah di Malaysia. Sokong sehingga 2 SIM card dan juga SD card lah. Dan ia menyokong torchlight dan Bluetooth. Mereka juga menyokong, handphone ini juga menyokong FM radio. Dan FM radio tak perlu cucuk itu headphone set, USB transfer. Sebab dalam tu ada memory card kan. Sebab tu memang ada fungsi USB data transfer. 3.55mm audio jack. Dah tak nampak dah dekat handphone yang biasa tau. Handphone ini masih ada. Mari kita bukakan handphone ini ya. Dari kotak tu. Okey. Boleh nampak kotak tu memang ketik saja ya. Dia dekat situ dia ada feature dia. 4G, 1.8 inci dan juga size battery. Dekat bahagian sini tu sama juga dia tulis feature dia. Kotak ni belum buka lagi tau. Dekat bawah tu dia adalah feature dia lah. Band yang dia sokong. Dan dalam tu memang ada Bluetooth. Atas tu
ditiadakan oleh TCT Mobile Malaysia lah, TCL. Okey, mari kita bukakan kotak. Saya dah bukakan dah. Dalam tu ada telefon bimbit. Warna dia biru ya. Tak tahu bateri tu sudah ada ke tak. Yang ni dia punya screen. Cover tu boleh buka tahu sendiri. Dalam tu dia sokong 2 SIM card dan juga micro SD card lah. Dan cover tu memang boleh dibuka ya. Ini cover dia ya. Ini adalah kamera. Depan tu itulah screen dia. Selepas tu dia punya INEI stiker lah. Ini saya tutupkan. Dalam tu juga ada apa? Juga ada itu manual dan kad warranty. Manual dan kad warranty. Ada juga itu plug. Ini dia plug untuk nak charging handphone. Ada juga headphone set 35ml dan juga bateri dia lah. Ini dia bateri dia. Okey, saya dah bukakan handphone dia. Ini dia handphone dia. Dalam tu ada itu galeri lah. Ini dia. Okey, saya dah masukkan bateri dan semua tu. Ini dia handphone dia. Saya dah buka dah. Dah on dah. Dalam tu ada galeri lah, message lah, contacts lah. Ada internet lagi. Tu kamera. Boleh ambil gambar ya jika nak. Dan dalam tu ada browser. Anda boleh guna untuk Opera Mini. Bagi dia install dululah Opera Mini tu. Selepas tu accept sajalah. Saya pergi satu website dulu. Loading tu agak lambat ya. Tapi macam mana kan? Bolehlah membaca berita dekat internet jika anda nak. Tapi browser tu adalah browser yang basic sajalah. Dan mari kita bukakan tools dia. Dalam tu ada alarm, ada jam, torch tu ada. Atas tu sebenarnya ada torch tu. Tahu nampak tak? Memang ada torch, tapi lagi saya tutupkan lampu dulu untuk tengok betapa terang lah. Okey. Saya dah tutup lampu dan anda boleh nampak ya? Jelas nampak. Cukup makanlah jika anda nak cari benda ke apa ke. Bagi saya bukakan lampu balik. Ada juga Bluetooth, calculator, kalender, recorder. Bolehlah tengok file yang ada sebab benda ni kan boleh ambil gambar. So memanglah ada folder. Semua fungsi yang patut tu adalah. Hiburan tu pun ada. Dalam tu ada music, ada radio FM dan juga games. Dalam tu ada 2 game.
saya takkan buka lah game tu. Sebab dia ada trial dekat situ. Untuk FM radio pun memang ada. Bagi dia search dulu frekuensi yang ada dekat sini. Bolehlah guna untuk dengar lagu tanpa headphone jack. Tapi saya stop dululah sebab ada copyright dekat sini. Boleh juga rakam radio jika anda nak lah. Channel list pun ada jika kawasan tu ada frekuensi yang ada, memang dia akan tunjuk dekat sini lah. Lagu player tu pun ada. Jika anda letak lagu, memang akan tunjuk dekat sini lah. Tak tahu nampak ke tak. Dia punya screen tu terang sangat. Sebenarnya display tu dia boleh adjust. Ini boleh nampak ya, ada network account dekat situ. Boleh buat network selection dan juga boleh pilih network type. Anda boleh nampak ya, ada 4G dekat situ. Konteks pun ada. Okey, mari kita tengok dia ada sokong VoLTE ke tak. Dan mari kita cuba buat panggilan ya. Anda boleh nampak ya, ada VoLTE dekat situ. So, handphone ni boleh guna untuk masa yang akan datang lah. Dan mari kita buat panggilan. Saya guna Hotlink punya hotline. Tak tahu anda nampak ke tak? 1, 2, 3. Hello, terima kasih kerana dan kualiti audio tu emang jelas ya dekat sini. Hingga 12:30 malam setiap hari. Ini dia gambar kualiti kamera bagi TCL OneTouch 4041. Anda boleh nampak ya, kualiti gambar tu sangat teruk. Macam handphone 20 tahun ataupun 25 tahun yang lalu tau. Sangat-sangat teruk. Anda boleh nampak ya, video pun yang saya akan tunjuk depan pun kualiti tu teruk. Okey. Ini merupakan kualiti video bagi TCL OneTouch 4041 ya. Anda nampak jelas ke tak? Kualiti tu agak rendah dekat sini ya. Okey. Akhirnya sekali. Biar saya bagi pandangan lah kepada handphone ini ya. Handphone ini boleh katalah sesuai kepada orang yang nak handphone untuk nak berkomunikasi dengan orang lain saja. Sebab handphone ni handphone tekan. Dan dengan adanya rangkaian 4G tu, handphone ni boleh digunakan untuk masa yang akan datang lah, masa depan. Sekiranya rangkaian 2G ditutup lah di Malaysia. Dan jika nak cakap rakaman ataupun ambil gambar, memang tak boleh nak harap lah kualiti tu. Sebab kualiti tu teruk sangat. Tapi jika anda sekadar nak buat panggilan ataupun nak berkomunikasi dengan orang lain, handphone ni cukup makan tu. So, bagi saya lah, saya jalankan bahawa handphone ini memang sesuai kepada orang yang nak handphone untuk backup ataupun orang nak handphone untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tak je ya. Memang tak sesuai lah. Selain dengan fungsi tersebut lah. Nak dengar lagu pun boleh sebab dia ada FM radio dekat situ. Untuk dia punya touchlight pun, touchlight tu bagus tau. Dia agak terang. Jika nak cakap lah, nak cari benda tu pun cepat je nak dapat benda tu ya. So, handphone ini handphone dalam RM125 saja bila saya beli dekat Shopee. So, memang tak boleh nak harap banyak-banyak feature lah. Kecuali
dengan membuat panggilan, dengan touchlight dia, dengan FM radio dan lain-lain lah. Itu je yang boleh harap lah. Dan ini sahajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video yang saya kongsikan dalam video kali ini, boleh bagi like, boleh subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!